Semua senyap. Okey, semua senyap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dengan saya. Okey, hari ini kita nak menjawab persoalan sebab king cobra ni banyak disangkutkan dengan mitos-mitos yang pelik-pelik. Ada yang cakap ulat ni boleh berdiri sampai hujung ekor dia. Ada juga yang cakap king cobra ni dia boleh berketok, berkokok, buat bunyi macam burung. Burung apa? Burung kokabura tu. Sebenarnya ulat tak boleh menghasilkan suara. Kalau kita tengok dalam anatomi ulat ni dia tiada vocal cord. Vocal cord tu kotak suara lah. So kalau ulat tak ada kotak suara, macam mana ulat tu boleh berbunyi? Okey, jadi kat sini saya akan pecahkan kepada tiga cara ular untuk menghasilkan bunyi. Tiga cara tu satu pun tak ada kena-mengena dengan dia punya vocal cord. Sebab ulat kan tak ada kotak suara, macam mana dia nak menghasilkan bunyi melalui dia punya vocal cord? So vocal cord tu apa dia? Kalau kita nak tahu, vocal cord tu adalah kotak suara. Kotak suara yang ada dekat manusia. Kita kan manusia, kita ada vocal cord kita. Lepas sikit daripada trachea ni kita ada vocal cord. Vocal cord itulah yang membolehkan kita untuk bercakap dan bersembang, mengeluarkan suara. So untuk cara yang pertama lah kan, cara yang pertama adalah melalui glotis. So mereka akan tanya, glotis tu menatang apa pula dah? Glotis tu adalah saluran pernafasan yang ada dalam mulut ulat. Dalam mulut ulat ni dia ada satu saluran pernafasan tau. Saluran pernafasan ni bentuk dia macam terowong sikit. Kalau kita tengok lagi, saya akan tunjuk video tu. So saluran pernafasan yang macam terowong ni lah yang membuatkan ular untuk menghasilkan bunyi dengusan yang kuat. Contohnya seperti ulat-ulat king cobra, ulat cobra macam tu lah. Macam ulat lain pun ada juga yang menghasilkan bunyi yang kuat melalui dia punya glotis tu. Okey, untuk spesies cobra, bila dia mengembangkan dia punya hood dia tu, bila dia kembang tu kan, kita tengok dia kembang tu, dia punya paru-paru dia pun akan ikut mengembang. Bila dia tolak nafas dia tu, udara yang keluar dekat glotis tu kuat lah. Bila kuat tu lah yang akan menyebabkan dia bunyi mendengus ataupun kita dengar bunyi hissing tu. Glotis tu juga ada function lain sebenarnya. So ulat ni kalau kita tahu dia makan makanan yang besar. Makanan yang besar, kadang-kadang 2 kali ganda, 3 kali ganda lebih daripada badan dia. So glotis tu dia dapat extend ataupun dia gerakkan ke arah lain time dia makan lah. Dia makan kan lama. Dia makan lama sambil makan tu nak menafas macam mana kan. Kalau manusia ni telan benda-benda yang besar, susah lah kita meninggal sebab tak boleh nafas kan. So itulah function glotis tu. Glotis tu, saluran pernafasan tu, bila ulat tu makan makanan yang besar, dia gerakkan glotis dia tu pergi ke tepi, ke kiri ke kanan ke. So makanan yang masuk dekat dalam mulut dia tu tak menutup glotis tu lah. So sambil dia makan, dia akan bernafas. So ulat tak matilah kalau makan. Macam kita kalau kita makan makanan yang besar, kita tersangkut coklat pun kadang-kadang dekat panggung kita dah pengsan kan. Itulah kelebihan yang Allah bagi dekat dia sebenarnya, glotis dia tu. Yang kedua pula, ulat menghasilkan bunyi melalui geseran badan. Geseran badan tu macam mana? Sisik dia lah. Selalunya ulat-ulat yang bersisik kasar ni, dia akan menggeserkan sisik dia. Macam kita geser kertas pasiak kan, serak bunyi kan. Ulat pun boleh buat macam tu. Bila dia rasa terancam, dia akan menggeserkan sisik dia. Dia nak bagi tahu aku bahaya, hang jangan sentuh aku. Hang jangan pegang aku. Better hang pergi jauh-jauh. Dia geser sisik dia tu sampailah menghasilkan bunyi yang kuat. Bunyi bergesel tu. Bunyi bergesel tu kuat. So kita tengok ulat dah bergesel macam tu, kita dah lari lah kan. Kita macam hai ulat ni. Untuk cara yang ketiga pula, dia menghasilkan bunyi melalui getaran daripada ekor dia. Contohnya macam ulat orok-orok ataupun rattlesnake. Ulat orok-orok rattlesnake tu, dia menghasilkan bunyi melalui ekor dia. Ekor dia tu kita panggil rattle segment. Dalam rattle segment tu pula dia kosong. Bila rattlesnake tu menggoncangkan ekor dia, rattle segment tu lah yang akan mengeluarkan bunyi. Bunyi macam loceng, orang cakap loceng. Bunyi dia krik. Bunyi macam tu. Sebenarnya setengah ulat lain pun boleh buat bunyi melalui ekor. Contohnya ulat kapak. Macam saya pernah tangkap ular kapak malas ataupun Malayan pit viper. Bila ulat tu rasa terancam, dia akan
menggerakkan ekor dia dengan laju. Dia akan goncangkan ekor dia tu dengan laju. Dia goncangkan ekor dia tu dengan laju. Lepas tu ekor dia tu akan kena daun-daun kering. Tu pun boleh menghasilkan bunyi. Untuk ulat kapak lah, macam rattlesnake tadi, ekor dia sendiri yang boleh bunyi. Cuma macam ulat kapak, dia kena berlagakan ekor dia dengan satu benda, baru menghasilkan bunyi. Itulah 3 cara untuk ulat menghasilkan bunyi. Dalam 3 cara tu, satu pun tak ada kena-mengena dengan vocal cord. Sebab ulat tak ada vocal cord. Kita manusia je yang ada vocal cord. Bila orang cakap mereka dengar bunyi ulat tedung selah, bunyi macam ayam berkokok, bunyi macam ayam berketuk, bunyi macam burung-burung, macam burung kookaburra, tu sebenarnya bukan bunyi daripada ulat. Tu kalau hampa nak tahu, tu bunyi daripada binatang lain. Bunyi tu semuanya dalam video kan. Video yang dah diedit sebenarnya. Video yang diedit oleh orang lain untuk menipu kita lah. So tak ada kotak suara, dia tak boleh bunyi, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh keluar bunyi burung, dia tak boleh keluar bunyi macam ayam ke, ayam tengah mengeram ke, ayam berkokok ke, ayam berketuk ke. Tak ada kena-mengena langsung dengan bunyi-bunyi ayam tu sebenarnya. Video yang apa tengok tu semuanya fake. Itu sebenarnya cara-cara mereka untuk bagi video mereka naik view tau. Bila view mereka naik, tinggi lah engagement mereka. So mereka nakkan engagement, so mereka buat video-video yang tak sahih, video-video yang nipu untuk naikkan engagement mereka. Orang yang malas belajar ni, bila tengok video macam gitu, mereka percayalah. Saya pun tak pandai, saya pun belajar. So kalau kita tak tahu, kita kena belajar daripada orang yang pandai. Kalau kita rasa kita pandai, sebenarnya ada lagi orang yang pandai daripada kita. Melalui internet kita boleh belajar, melalui orang-orang yang hebat kita boleh belajar. Kita ada Google. Apa Google lah, cari sumber-sumber yang sahih. Kita janganlah cari-cari benda yang tak betul. Bila kita tengok benda yang tak betul tu, terus kita percaya. Sebenarnya benda tu tak bagus. So kita kalau nak tahu benda tu betul ke tidak, kita ambil tahu. Kita belajar lagi. Kita belajar, kita tanya orang yang lebih arif, orang yang lebih pandai. Itu cara dia untuk kita belajar. So bila kita tengok video, kita tak akan percaya video tu 100%. Tu je lah untuk video saya hari ni. Kalau ada soalan, apa boleh tanya dekat dalam komen. Nanti saya akan jawab. Kalau saya jawab dalam komen tu, saya jawab dalam komen lah. Kalau saya jawab melalui video, insyaAllah lambat lah sikit yang nak tunggu video tu. Itu je lah untuk hari ni. Bye bye. Assalamualaikum.